petang tingkatan sebelah sana ada gondol tolak. Nampak tak? So kita baru balik ambil tu hari ni kerja gila juga. Kajak tu dia dengan motor kita heret 2 biji motor lah dengan tukang potong bukan ikan dam tu kan. Alah batu-batu dah temai malam ni belah nak buat atap tempat pagar. Atap pagar tu orang buat dah belah sana tapi buat aja tak selesa. Balik main buat kat farm lagi selesa. Senang nak buat siang ke malam ke tak ada gangguan kan. So dalam masa yang sama nampak tak batu besar tu. Dia juga tak tu. Dan yang belakang tu dah gondol lah. Cara elok lah. Alhamdulillah. Nampak kemas je lah. So batu besar ni ada kita nak susun. Malam ni kita akan selesai telaga yang dia tu ikat-ikat tu batu mula dah lah. Batu ni nampak panas sebab tak kena air. Ayak ni sebab kita tak basuh tak cuci. Kita cuci lah. Kan? Bagi selesai semua baru kita cuci. Nampak tak? So tinggal 2 layer lagi. Naik. Start rasmi lah. Kita akan bubur timbal sampai nanti tali apa semua nanti kita pasang. Dah boleh pasang, boleh rasmi lah. InsyaAllah. Tu batu besar tu bawa balik macam mana kemarin tu. Ke backhoe. Pakai backhoe. Tengok punya effort. Nak buat telaga. Nanti baru telaga kan. Yang kita nak ambil batu sangat besar bukan siapa. Nanti kita tak tu senang. Kita nak basuh nak apa bagi nampak look klasik lah. Klasik. So tinggal tanah ni lah. Tanah ni nanti kita cuci. Cuci. Tadi kita potong kayu ni. Ada lagi kita nak potong siap-siap tu. Kayu tiang untuk keban ayam ni. Kita nak bawa balik je lah. Nanti kita nak potong bawa balik. Dah selesai insyaAllah. Balik motor kan biasa macam ni. Kalau ni berat sikit lah. Ini berat sikit. Balik dengan motor pun kena semangat tu. Nekat tu ni. Ada kerja gila buat ada. Alhamdulillah.